Bayangkan, korang masuk penjara selama 14 tahun atas kesalahan bunuh isteri. Tapi korang tak buat pun. Lepas tu, korang dapat keluar parol selama 14 hari. Tapi sebaik je korang menjejakkan kaki korang kat luar, musuh-musuh korang tu tiba-tiba mati satu demi satu dengan cara yang cukup ngeri. Kebetulan atau ada rancangan balas dendam yang genius. Hai guys, selamat datang kembali ke channel aku, Aisyah Hassan. Thank you kepada korang yang sudi menonton video-video dan konten aku. Hari ni kita nak sembang pasal satu filem thriller aksi emosi dari Hollywood yang bertajuk Siren. Adakah filem ni sebuah masterpiece balas dendam yang korang wajib tonton, atau sekadar filem komersial biasa yang klise? Jom kita bincangkan filem ni hari ni. Cerita dia bermula dengan watak Tilagan yang dilakukan oleh Jayam Ravi. So dia ni seorang pemandu ambulans yang meringkuk dalam penjara selama 14 tahun atas tuduhan membunuh isteri dia, Jennifer Anupama Parameswaran. So Tilagan ni dia dapat pelepasan parol selama 14 hari ataupun 2 minggu. Sebab nak melawat ayah dia yang sakit. Dan dalam pada masa yang sama, dia nak melepaskan rindu untuk tengok anak dia yang dah remaja. Tapi masalahnya, anak perempuan dia benci dekat Tilagan atas sebab stigma masyarakat. Yelah, bapa dia kan banduan atas kes bunuh. And pihak polis menghantar seorang pegawai polis bayangan, iaitu Valen Kani, untuk pantau dan ikut Tilagan ni pergi ke mana-mana. Dipendekkan cerita, dalam masa 14 hari tu berlakulah siri pembunuhan kes berprofil tinggi melibatkan orang-orang yang berpengaruh. Seorang pegawai polis wanita yang tegas, Inspektor Nandini, mula syak dengan Tilagan dalang di sebalik semua pembunuhan tu. Jadi bermulalah game mouse and cat, kejar-mengejar antara polis dengan Tilagan ni. Okey, jom kita sembang kenapa cerita ni best. Apa yang best sangat dengan filem Siren ni? Poin pertama dan paling besar, pelakon utama dia, Jayam Ravi. Kat sini, dia bawa 2 fasa hidup, iaitu yang pertama masa dia muda, seorang pemandu ambulans yang baik hati dan seorang yang naif. Satu lagi, masa fasa sekarang, seorang lelaki yang paruh baya yang membawa imej salt and pepper. Nampak tenang tapi menyimpan 1001 rahsia. Ekspresi muka dia masa dia rindu dengan anak dia, masa sedih, memang sampai kepada penonton.
transformasi dia memang gempak. Poin kedua dia, gandingan Jayam Ravi dengan Yogi Babu, iaitu watak Tilagan tu dengan polis yang selalu ikut dia, memang satu gandingan yang hebat. Selalunya filem balas dendam ni vibe dia gelap kan, tapi kehadiran Yogi Babu iaitu polis yang selalu ikut dia tu memang menjadi comic relief yang natural. Lawak dia tak hambar. Chemistry dorang berdua membuatkan babak separuh masa pertama filem ni rasa seronok layan. Lagi satu, kaedah pembunuhan dalam filem ni sangat kreatif. Pengarah dia ada masukkan elemen pembunuhan yang unik. Contohnya, bagaimana mangsa dibunuh dengan frekuensi bunyi yang sangat tinggi sampaikan hidung dan telinga dia berdarah. Kreatif tapi ngeri. Ditambah pula dengan teknik editing non-linear, iaitu sekejap masa lampau, sekejap masa sekarang. Susunan babak tu buatkan filem ni terasa laju dan tak bosan. Tapi tak ada filem yang sempurna kan. So bagi pendapat aku, sekarang ni kita masuk ke babak yang kurang bagi aku. Pertama, watak Inspektor Nandini. Watak dia ada satu dimensi je, iaitu ekspresi muka dia tu asyik marah sahaja. Buat keputusan berdasarkan tekaan sahaja daripada bukti kukuh. Dan ada masa rasa macam polis buat macam ni. Padahal kalau skrip watak dia bijak, pertembungan minda antara dia dengan Tilagan tu pasti meletup. Yang kedua, skrip yang terlalu convenient atau kebetulan dan klise balas dendam. Bila masuk babak separuh masa kedua, filem Siren ni dia macam terperangkap dalam formula biasa filem Tamil komersial. Banyak benda berlaku secara kebetulan, semata-mata nak mudahkan plot penceritaan. Contohnya, macam mana hero boleh terdengar perbualan anak dia dari jarak yang jauh. Lepas tu, watak villain dia agak lemah dan tipikal. Geng-geng orang kaya dan ahli politik yang korup. Kita dah tahu macam mana nasib dorang hujung-hujung nanti. Jalan cerita dia jadi boleh diramal. Muzik latar dia sebenarnya sedap, tapi ada beberapa babak emosi yang over dramatic. Sebab bunyi BGM tu terlalu kuat sampai menenggelamkan dialog diorang. Kesimpulannya, Siren bukanlah satu filem thriller yang akan buatkan korang terlopong dengan plot twist yang gila-gila. Dia adalah filem drama balas dendam keluarga yang mengikut acuan lama tapi dibungkus dengan kemas. Kalau korang minat dengan lakonan Jayam Ravi, nak tengok elemen emosi bapa dan anak, serta rindu nak layan filem aksi balas dendam yang straightforward tanpa korang perlu pening-pening fikir pasal plot twist, filem ni sangat entertaining untuk korang layan bersama keluarga hujung minggu.
korang yang dah tengok filem Siren ni, korang suka lakonan Jayan Ravi masa dia muda ke masa dia beruban? Cuba korang komen kat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau korang suka dengan review macam ni, share dekat kawan-kawan korang. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe this channel untuk lebih banyak lagi review tentang filem atau drama, thriller dan horror, filem lokal atau luar negara dan macam-macam lagi. Sampai jumpa lagi untuk video akan datang. Bye korang.